Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya semua orang dah tahu, solat itu wajib. Solat itu tiang agama. Amalan yang pertama yang akan dihisap di akhirat nanti adalah solat. Seandainya solat kita baik, semua amalan-amalan kita akan ikut menjadi baik. Seandainya kurang, kita akan dihisap pula tentang solat-solat sunat kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan solat-solat wajib kita. Kalau kita sekadar tahu, sekadar kita dah belajar, tapi kita tak yakin, tentunya kita akan ambil sambil lewa. Kita tak percaya tentang kita akan dihisap kerana kita tak takut pun. Kalau kita benar-benar beriman, pastinya kita akan ada tindak balas. Kita akan melaksanakan solat kita akan tambah lagi dengan solat-solat sunat kita. Tapi seandainya kita rasa, iya ke, betul ke ada hisap, kita ragu-ragu, kita boleh terkeluar dari landasan agama Islam ini. Kerana apa? Kita tak percaya, tak beriman tentang hari akhirat, hari pembalasan. Maka kita berhati-hatilah. Kita kukuhkan iman kita dengan laksanakan solat kita.